Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Alhamdulillah. Hari ni saya datang buat rewiring untuk rumah kampung. Wiring ni rumah kampung ke rumah bandar sama sebenarnya. Cuma tempat dia lah tempat. Okey, rewiring semua sekali tuan-tuan. Untuk kawasan, anda boleh tengok kawasan dia ni macam ni. Okey, ni tingkat atas. Tingkat atas ada bilik, 2 bilik, 1 bilik air. Lepas tu 2 bilik, 1 dapur. Lepas tu bawah ada dapur lagi, bawah tu. Tunjuk bawah tu. Okey, ni wiring asal dia, wiring asal kena rembat. Kena rembat, kena curi lah. Wiring dia kena curi, satu rumah kena curi. Dia pakai wiring lama. Okey, ni point dia ni. Bagus yang mencuri tu. Dia potong habis. Rapat. Dia tak bagi pun. Dia tak bagi untuk saya ambil walaupun sikit. Dia potong rapat tuan-tuan. Habis. Anda boleh tengok laluan tu. Daripada laluan, habis. Sini weh. Ini tempat asal dia, DB box. Okay, ni DB box dia ni. Okay, ni yang asal dia ni. Kalau yang asal dia, dia pakai ni besar sangat. Bagi saya band switch ni dia pakai saiz besar lah, 63. Lepas tu yang lain C20, C6. Okey lah. Untuk rumah, kebiasaannya rumah lah. Bagi saya kalau aircon tak melebihi 3 unit, sebaiknya pakai main switch. Saiz 32 ataupun 40. Kebiasaannya maksimal tu 40 tuan-tuan. Tak perlu nak pakai sampai 63. 63 dia besar. Jadi kalau rumah tuan-tuan, rumah kampung, seeloknya kalau aircon tu dah capai 3 unit, sebaiknya pakai untuk 40M. Pakai 40M je cukup. Tak perlu nak pakai 63. Lainlah kalau rumah aircon tu ada 5 unit, pakai single phase. Cuma kebiasaannya kalau 5 unit aircon ni orang pakai 3 phase lah. Cuma kalau ada yang pakai single phase. Okey, kita cerita balik bab curi ni. Okey, ni laluan daripada DB dia masuk. Ini daripada meter. Okey, ni kabel submin daripada meter tuan-tuan, dia potong. Nampak jelas apa Okey, meter belakang ni. Okey, ni meter. Yang mencuri pun pandai. Dia cabut cut out. Lepas tu, dia tariklah kabel. Selamat lah. Itu kalau selamat lah. Mencuri ni biasanya tak selamat. Itu yang lebih dia je. Dunia ni kau selamat lah. Kadang-kadang dunia pun kau dah tak selamat. Okey, untuk rumah ni tuan-tuan, owner dah tinggal 1 tahun. Lepas tu ada apa ni, penyewa nak masuk lah. Dia tak nak bagi rumah tu kosong, jadi dia bagi orang sewa. Orang yang nak masuk sewa tu lah bagi tahu wiring dah kena rembat. Satu rumah lah. Anda boleh tengok satu rumah. Tu daripada bawah, tengok laluan daripada bawah. Lepas tu atas. Okey, ni soket pelak atas. Habis. Satu rumah ni habis. Memang boleh pergi umrah dia curi. Dia curi satu rumah ni boleh pergi umrah. Nampak macam mana tuan? Dia tak ada kerja. Sekarang ni susah kerja. Jadi curi je lah. Ada kerja pun bayar murah. Gaji murah. Jadi baik curi mahal. Jadi tugas saya datang hari ni wiring balik. Wiring semua sekali. Okey, untuk wiring ni owner minta dengan saya bajet lah tuan-tuan. Yang pertama sebab owner nak minta bajet ni, rumah ni dah memang tak duduk. Okey, family dia, keluarga dah ada rumah lain. Jadi rumah ni dia hanya untuk sewa. Rumah ni dia besar. Kalau anda tengok point asal dia 4 kipas. 4 kipas, 1 2 3 4 5 lampu.
Dia besar, ruangan ni dia besar. 4 kipas, 5 lampu. Jadi owner minta kurangkan poin lampu. Jadi kawasan ni untuk ruang tamu saya akan letak 2 lampu. Lepas tu 2 soket plug. 2 soket plug sini dengan sana. Saya akan ubah balik lah tengok kesesuaian. Lepas tu dalam bilik semua 1 soket plug. Melainkan dapur. Sini. Okey, nampak tak? Aduh. Okey, dapur tu hujung. Soket plug hujung tu. Okey, soket plug hujung tu. Yang tu saya akan buat 1 seket ataupun 1 liter dia je. Sebab dapur kebiasaannya akan pakai peralatan yang berat. Nak orang menyewa. Orang menyewa ni dia main ni je lah. Dia main bubuh ke. Janji hidup alat dia nak jadi apa wiring jadilah. Cuma spek wiring ni tuan-tuan, spek biasalah. Saya pakai kabel biasa atas permintaan owner. Saya pun tak boleh nak suggest lebih. Sebabnya rumah ni dia tak duduk lah. Cuma dari segi sistem wiring insya-Allah saya buat yang selamat lah. Walaupun owner minta yang bajet, tapi tetap wiring kena jalankan cara yang betul. Kena faham lah. Untuk owner pun kena faham. Saya pun kena faham juga. Memang saya nak untung tu lebih. Cuma dari segi wiring, kena tengok balik untuk keselamatan. Jadi pembantu saya dah buat laluan. Okay, laluan ni pakai pipe lah. Sebelum ni dia pakai casing. Pakai casing cukup-cukup mudah tuan-tuan. Orang wiring tarik je. Orang wiring pula dah. Wireman waktu malam tu dia datang tarik je. Dia tarik, beres. Itulah saya nak apa ni, nak buat kerja dulu. Untuk video ni sebenar saya nak hantar kepada owner. Owner ada di luar daripada Kelantan. Jadi saya buatlah dulu video ni untuk dia tengok. Pembantu saya pun dah start kerja tu. Okey, jadi beres. Bertih 251. Dekat ke dia? Kena apa? 251 Bilik mana lagi pasal? Pasal lampu. Bilik ni ada lampu? Tak ada. Bilik mana? Atas. Semua atas? Kipas nanti buka boleh saya? Satu lagi? Bilik ni. Sini? Sini buka. Saya buka.
Okey. Sini dia. Selagi mana bawah? Ni bilik. Bawah ni. Dekat ni. Bilik ni ada lampu tu tak? Sini ada. Situ sah. Dekat. Okey. Kena sedang dengan lampu. Tak ada. Buka lampu. Lampu ni tak ada. Okey, alhamdulillah pendawaian saya dah siap 3 hari tuan-tuan. 3 hari buat pendawaian, rewiring balik. Okey, rumah ni asal dia ada wiring tapi wiring lama kena curi. Dah kena curi. Mana wiring dia tak tinggal apa pun tuan-tuan, tapi wiring lama lah. Okey, untuk DB saya dah tukar lain. Okey, DB saya pakai ikut cara betul, cuma yang ni satu RCCB lah. Sebab owner minta yang apa ni, yang bajet punya kos. Sebab yang rumah ni rumah untuk disewa balik. Sebelum ni owner duduk sini. Lepas tu dia pindah. Dia tak nak rumah ni kosong, dia bagi sewa balik. Okey, untuk DB ni dah settle. Lepas tu soket plug. Okey, soket plug ni walaupun bajet, saya tetap buat 2 soket plug untuk 1 MCB. Soket plug ni dia looping dengan yang ni. Okey, yang ni boleh check lah. Lepas tu dalam bilik dia looping dengan bilik ni. Dapur, untuk dapur memang 1 liter dia untuk dapur. Memang saya tak looping dengan mana-mana sebab dia dapur pakai peralatan tinggi. Okey, untuk bilik ni 1 soket plug, dia looping dengan bilik ni 1 soket plug. Jadi 1 MCB 2 soket plug. 2, 4, 6. Tu saya tak looping, tak looping ikut dah lah tuan-tuan, walaupun wiring ni wiring bajet. Bukan mentang-mentang wiring bajet main belasah, tak. Cuma adalah dari segi spek dia mungkin akan kurang lah sikit. Tu je lah. Sebab rumah ni pun rumah nak sewa. Okey, untuk lampu. Okey, satu lagi soket pelanjai ni. Mana? Tak apa. Okey, ni laluan untuk soket plug enjin air. Okey, saya tepuk terus soket plug. Jadi settle lah tuan-tuan. Bumi saya dah buat. Sini bumi. Okey, ni untuk bumi. Settle, pakai penutup lah, tutup je. Okey, yang lain settle, cuma lampu. Lampu rosak 1, 2, 3, 4, 5. Lampu tak cukup. Itulah. Jadi settle lah tuan-tuan video ni. Untuk owner tak ada di Kelantan, dia ada di mana ni? Luar Kelantan. Saya pun tak ingat ada mana. Jadi itulah tuan-tuan, progress rewiring saya. Tak ada apa yang nak tunjuk, sama yang rewiring ni. Tarik kabel masuk ke point. Cuma ada satu benda saya nak ajar sini. Duduk sini. Okey, ni DB lama tuan-tuan tengok. Ni DB lama, ni main switch. Main switch 2 pole. Okay, ni main switch 2 pole. Saya ajar ni benda basic, benda paling basic. Sebab ada owner yang tak tahu. Sini.
Okey, sebelum ni minggu lepas saya ada pergi buat troubleshooting, repair. Malam lah tuan-tuan, pukul 10 lebih malam, kesian lah. Jadi ada customer ni, seorang customer dia minta saya pergi cek. Lepas daripada saya pergi cek, dia punya RCCB dia bermasalah. Jadi malam kesian tuan-tuan dengan anak-anak. Cuma saya nak ajar, seandainya rumah anda pakai main switch, ni main switch dipanggil, main switch yang ada fuse ni. Kalau yang saya pakai ni MCB. Okay, ni MCB 2 pole. Ini main switch. Okay, ni main switch. Dalam ni dia ada fuse. Tengok fuse. Okey, seandainya rumah anda ada masalah, contoh blackout, short lah, tak kisahlah shorting ke apa, ada dustpan. Okey, benda ni pertama kali bawa testpan. Testpan ni mesti kena ada tuan-tuan. Ni saya ajar untuk pengguna yang ada lagi. Dunia 2025 ni pengguna yang tak tahu nak repair wiring. Majoriti pengguna dah pandai, tapi ada juga tak semua orang ambil tahu tuan-tuan, tak semua orang berani. Jadi saya ajarlah walaupun benda ni basic sangat. Okey, bila rumah anda, rumah tuan-tuan pakai yang jenis main switch macam ni, tak kira lah, yang ni 2 pole, dia panggil 2 pole. Ada yang 1 pole ni dia satu ni. Okey, cara dia anda nak tukar, nak tahu main switch ni masih elok ataupun tak. Pertama sekali anda ambil testpan, cek bawah. Cek bawah. Kenapa saya beritahu cek bawah? Kebiasaannya daripada meter TMB dia akan masuk bawah. Memang wireman akan masuk bawah. Ada juga wireman yang akan masuk daripada atas. Tapi Malaysia ni, terutamanya Semenanjung, kebiasaannya wireman daripada meter, wire daripada meter dia akan masuk daripada bawah ni. Okey, anda cek yang live, cek dua-dua dah sekarang, in, out, cek. Yang kalau daripada meter, kebiasaannya dia akan ada api. Okey, dalam apa ni, kebiasaan daripada meter ada api. Dalam keadaan main switch ni on, macam ni on, hari ni on, off dia macam ni off. Okey, bila anda cek daripada bawah ada api, anda kena cek daripada atas pula. Tengok daripada atas ni ada api ke tak. Kalau tak ada api, bermaksudnya fuse ni rosak. Ni fuse ni. Okey, ni fuse ni rosak. Okey, cek dulu daripada bawah, daripada meter. Kalau bawah ni ada api, anda cek daripada atas. Bila atas ni tak ada api, dia salah satu. Jangan dua-dua ada api, sebab dia neutral satu, live satu. Jadi anda cek lah. Kalau atas ni tak ada api, outgoing, orang elektrik panggil outgoing, atas ni tak ada api dalam keadaan main switch on. Jadi dah memang confirm lah fuse ni rosak. Ni fuse dia ni. Macam mana anda nak buka dia? Yang pertama anda tekan. Tengok, tekan. Jelas apa dia? Okey, tekan, tarik. Nampak? Ini fuse dia ni. Okey, pergi hardware, tukar fuse. Ini fuse. Ini fuse dia 63. Kalau rumah biasa minta yang 32 ataupun 40, tak ada fuse. 32. Ini 63 fuse dia, size dia ni. Okey, cara dia macam tu je. Anda pergi hardware, bagi tahu dia nak fuse untuk main switch, dia akan bagi fuse ni. Jadi anda masukkan balik. Okey, masuk balik. Lepas tu masuk dalam ni. Okey, bila masuk macam ni, macam mana nak bagi dia ketat, dia kemas, anda kena tekan naik.
Nampak dia tekan naik. Untuk buka tekan bawah. Untuk kunci dia balik tekan atas. Okey, tekan. Ni saya masuk tak betul ni. Okey, boleh faham lah. Anda boleh faham lah. Setengah pengguna tu insya-Allah boleh faham lah. Okey, satu tekan atas untuk lock dia balik. Nak buka dia tekan. Buat keluar. Okey, buat keluar main switch ni. Settle. Yang penting kena ada test pen. Check lah untuk daripada bawah ni mana live, mana neutral. Kalau yang ni dia tak tulis mana neutral, mana live. Jadi masuk je lah. Check yang mana ada api tu betul lah live. Itu kabel hidup lah. Kalau atas lah. Nak tukar benda ni pastikan ada check. Semua 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Sebab apa? Sebab takut wireman ada setengah wireman dia akan masuk kabel daripada meter daripada atas. Takut daripada atas. Jadi anda check lah yang mana-mana. Jadi untuk confirmkan dia apa ni, dia elok ataupun tak, check daripada atas ni. Kalau atas ni dah tak ada api, bermaksud fuse ni rosak. Anda kena tukar. Fuse ni dah putus. Kenapa dia putus? Kebiasaannya overload. Jadi itulah tuan-tuan, saya ajar sebab ada lagi pengguna yang memang tak tahu basic. Jadi saya ajar benda ni mudah ya. Mudah bagi orang ada ilmu. Tapi bagi orang yang tak ada ilmu, dia susah. Sebab benda ni dia melibatkan api. Bila melibatkan api, memang bahayalah. Jadi untuk apa ni? Untuk pengguna di luar, kalau anda panggil wireman waktu malam, memang confirm dia akan cas. Tukar benda ni pun dah cas 100 dah. Benda ni murah ya. MCB apa ni? MCB Tupo dengan main switch ni murah je sebenar. Bawah daripada RM50. Jadi itulah tuan-tuan perkongsian saya. Sama-sama itu saya nak tunjuk wiring ni kepada owner. Dan insya-Allah untuk next projek lain pula, untuk projek lain berkesempatan saya buat video, saya akan buat lah. Jadi itulah tuan-tuan, lama dah saya tak buat YouTube. Niat saya dah nak buat lama dah untuk video ni, tapi hari ni baru berkesempatan. Jadi saya buat lah. Untuk owner bolehlah belajar. Cuma daripada saya. Selepas daripada ni, kalau main switch tak payahlah pakai yang macam ni. Pakai yang macam saya ni. Ok, MCB Tupo. Ok, jadi itulah tuan-tuan. Saya tak pakai mic saya tak ada bateri. Jadi saya harap anda boleh dengar lah daripada tu. Kalau tak dengar, pakailah earphone ke apa ke. Letak dekat TV je. Jadi saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, you can see me in the cop.